Ikhlas ni sebenarnya macam mana, Ustaz? Bagaimana kita nak tahu sifat yang terpuji ni ada memberi kesan dan memberikan manfaat pada orang yang mengamalkannya, dan juga dalam masa yang sama menonjolkan sifat terpuji itu ikhlas kepada Allah SWT. Subhanallah, hebat soalan awak. So ikhlas ni, saya pun cuba ikhlas menjawab dah ni. InsyaAllah. So ikhlas ni sesuatu benda yang lahir daripada dalam diri kita lah. Istilahnya kita memberi tanpa mengharapkan balasan. Baik. Bila kita tak mengharapkan balasan tu, seolah-olah kita tidak ada apa-apa kepentingan lah daripada apa yang kita cuba sumbangkan tadi. Jadi ikhlas ini memang nak diukur keikhlasan tu memang agak sukar, sebab dia istilahnya sifat-sifat mahmudah yang ada dalam diri. Bila ada dalam diri tu, kita tak tahu nak nak ukur macam mana. Tak ada dia punya parameter, dia ada kadar ukurannya. Subjektif. Tapi apa yang boleh kita nampakkan, keikhlasan itu dia memberikan sesuatu itu tanpa mengharapkan pujian, tanpa mengharapkan imbuhan, tanpa mengharapkan sesuatu yang kata kononnya untuk dia ada kepentingan. So dengan ikhlas ini sebenarnya hanya mengharapkan istilahnya keridaan Allah lah. Sebab ikhlas ini dia istilahnya sifat-sifat kalbu, sifat-sifat hati, benda yang ada dalam hati. Bila dalam hati ni memang sesuatu yang kalau berdapat usahakan dengan penuh keikhlasan tu, kita rasa lega, rasa tenang, rasa orang kata lega lah. Maksud kesan daripada ikhlas itu. Dia tak orang kata sampai mengharap-harap, mengharapkan pujian, mengharapkan balasan, mengharapkan ada imbuhan, ataupun apa-apa yang keadahnya kita seolah-olah nak cuba dapat sesuatu daripada apa yang kita usahakan. So keikhlasan ini biasanya sesuatu yang kita ada kelebihan. Bila kita ada lebih, baru kita akan memberi. Orang yang tak ada apa-apa yang nak diberi tu biasa kadang-kadang dia agak sukar nak dapatkan nilai keikhlasan tu. Maksudnya bila kita ni sesuatu yang ada lebih lah, mungkin dari segi keilmuan, mungkin dari segi kekuatan, mungkin dari segi kekayaan dan sebagainya. Semua bila kita nak menolong, kita nak memberi itu dengan penuh orang rasa senang hati lah. Betul. Dengan bukan tidak ada berat sangat dalam hati bukan nak menunjuk-nunjuk. Tak. Orang kata kalau boleh istilahnya dalam tangan kanan memberi, tangan kiri itu tak tahu. Kaedah macam tu kan. Yang bagaimana pernah zaman-zaman Rasulullah yang menyumbang, bahkan Rasulullah sendiri yang memberikan kepada seorang Yahudi yang dia pun tak tahu siapa, tapi Rasulullah dengan ikhlas memberi, tanpa mengharapkan pujian, tanpa mengharapkan balasan, tanpa mengharapkan orang tahu. Dah wafat baru orang tahu, oh yang selama ni beri bantuan rupanya orang ini. Maknanya sampai begitu sekali. Dan inilah kalau boleh yang kita jadikan amalan kita lah. Dalam konteks zaman sekarang ni memang kita ramai orang ikhlas. Sekarang ni dah ramai dah sebab semua pakai orang kata sumbangan pakai QR code. Pakai apa sekarang ni yang orang tak tahu mana-mana yang tu, kalau tu itu yang terbaik lah. Sebab moga-moga dengan keikhlasan itu Allah berikan nilai pahala kepada apa yang kita buat tadi tu lebih lagi markahnya berbanding dengan orang yang mungkin ada yang kata untuk ria'un nas, untuk berbangga-bangga riak ataupun untuk kepada manusia yang lain. Wallah.